PM dan Syamsul patut saman Albert Tay, SPRM kena siasat secepat mungkin. Dari segi undang-undang, apa yang didedahkan oleh Albert Tay masih merupakan dakwaan. Lebih baik sekiranya perkara ini diselesaikan melalui proses perundangan yang sewajarnya. Syamsul sepatutnya mengambil tindakan undang-undang di Mahkamah Sivil untuk membersihkan namanya. Kegagalan berbuat demikian hanya akan menguatkan dakwaan yang dibuat oleh Albert Tay. Begitu juga dengan pihak berkuasa, terutamanya SPRM, perlu bertindak segera untuk menyiasat dan sekiranya ada asas kes mendakwa kedua-duanya atas tuduhan rasuah. Dari segi politik, keadaan ini sebenarnya lebih rumit. Tanpa mengira apa yang akan berlaku di mahkamah dan lebih-lebih lagi jika tiada tindakan yang diambil, pendedahan Tay telah memberikan tamparan yang hebat kepada kerajaan dan kredibiliti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya Datuk Seri Anwar mengambil tindakan tegas dengan menyingkirkan Syamsul Iskandar ketika kontroversi surat sokongan itu timbul minggu lalu seperti yang saya minta, Perdana Menteri mungkin boleh menjauhkan diri daripada kesan pendedahan ini. Pada ketika ini, saya tidak nampak cara cepat yang boleh diambil oleh Perdana Menteri untuk mengurangkan kerosakan terhadap kredibiliti beliau. Dalam keadaan yang paling buruk, para pengkritiknya akan menggunakan episod ini terhadap beliau pada masa akan datang setiap kali beliau bercakap tentang usaha untuk memerangi rasuah. Dalam keadaan yang terbaik pun, orang ramai mungkin meragui pertimbangan beliau dalam menghakimi watak dan akhlak orang yang dipilih berada di sekelilingnya. Memandangkan telah beberapa kali beliau meletakkan kepercayaan kepada individu yang reputasinya dipersoalkan sepanjang kerjaya beliau. Saya berharap beliau tidak memandang rendah gelombang kekecewaan di kalangan penyokong PH dan masyarakat umum akibat episod ini. Saya juga tidak mahu bertindak melulu, menerima bulat-bulat apa yang didedahkan dalam video tersebut yang mendakwa Datuk Seri Anwar berada di belakang usaha untuk merakam video-video adun JRS dan Albert Tay dalam urusan rasuah. Setakat ini, semua itu masih kekal sebagai dakwaan dan juga kabar angin. Dakwaan tersebut perlu disiasat secara bebas dan segera. Sebenarnya sukar untuk Albert Tay untuk membuktikan dakwaannya melebihi andaian-andaian yang dibuat dalam video itu, melainkan kecuali beliau mempunyai rakaman sendiri pertemuan beliau dengan Perdana Menteri yang jelas Perdana Menteri memberi arahan sedemikian dan dirakamkan. Selain daripada itu, perkara ini hanya boleh diselesaikan di mahkamah. Oleh itu, saya berharap Datuk Seri Anwar menyaman Albert Tay secepat mungkin dan menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Jika tidak, kita akan terus mendengar mainan politik yang tidak berkesudahan, terutamanya daripada PAS dan PN, yang akan mengalih perhatian negara daripada perkara-perkara yang lebih penting. Akhirnya, bola itu berada di kaki Perdana Menteri sendiri. Penting untuk beliau mengambil tindakan undang-undang dengan segera, kerana isu ini akan kekal sebagai situasi he says, she says, selagi tiada bukti kukuh dikemukakan di mahkamah. Kenapa ketika Setiausaha Politik Yang Amat Berhormat sendiri mengeluarkan surat sokongan terhadap projek hospital tahun 2024, mengeluarkan surat menyenaraikan kontraktor untuk Kementerian Kesihatan, 6 kontraktor disenaraikan oleh Setiausaha Politik Yang Amat Berhormat sendiri. 6 ini hanya 2 sahaja yang layak, yang lain tidak ada rekod CIDB, dikenakan tindakan tertertib dan rakyat tidak melihat tindakan daripada Yang Amat Berhormat. Yang soalan yang kedua ialah tentang sokongan Setiausaha Politik saya. Ya, dia membuat dan saya telah memberi teguran yang keras kerana peraturan kita tidak membolehkan. Kalau ada surat kepada saya, maksima sila teliti. Itu standard. Mana-mana
Surat saya pergi mana-mana, Sabah berpuluh-puluh surat, ada yang kontrak, kita kata sila teliti. Tapi tidak boleh membuat sesuatu sokongan. Itu saya setuju dengan saudara yang berhormat. Saya tak akan lontarkan tuduhan kalau saya tak ada bukti. Saya ada bukti. Saya ada statement bank. Ini parah. Tenang, tenang. Jadi, Tuan Rafiq, satu soalan. Sekarang ni berlega-lega di media sosial berkenaan dengan Albert T yang baru ni datang berjumpa dengan Tun. Ada yang ramai yang kata daripada kalangan netizen yang kata Albert T adalah orang Tun. Macam mana lah? Isu tentang kononnya Albert T ni orang Tun ni adalah isu yang kita semula lah, isu recycle. Yusof Rauter jumpa Tun, dia orang Yusof Rauter orang Tun. Saiful Buhari jumpa Tun, Saiful Buhari pun merupakan orang kepada Tun. Sekarang Albert T jumpa dengan Tun, oh maka ini semua adalah konspirasi yang disusun oleh Tun Dr. Mahathir. Saya nak minta rakyat Malaysia berfikir dengan waras, berfikir dan membaca. Kenapakah mereka ini semua akhirnya akan berjumpa dengan Tun? Kerana dalam kes Yusof Rauter, dalam kes Saiful Buhari dan sekarang seperti dalam kes Albert T, mereka sebelum itu telah pun lakukan pelbagai laporan. Berjumpa SPRM, berjumpa dengan polis, berjumpa dengan penguasa, bagi keterangan, bagi bukti transaksi, segala-galanya mereka buat. Tapi seolah-olah tidak mendapat apa-apa layanan, tak ada apa-apa balasan, tak ada apa-apa jawapan, tak ada apa-apa pertuduhan, tak ada apa-apa yang dikenakan. So akhirnya, bila mereka semua ini telah hilang kepercayaan kepada institusi penguasaan, hilang kepercayaan kepada integriti badan-badan penguasa, akhirnya satu tempat yang diorang pergi, iaitu orang yang mereka paling boleh percayai, iaitu negarawan kita Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tak percaya? Tengoklah Albert T berpusing satu Sabah, berpusing satu Melaya, panggil peguam, masuk mahkamah dan sebagainya. Tak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi satu keping gambar dan Tun menulis 6 perenggan. Tun kata terlalu banyak isu dalam PRN Sabah tentang rasuah. Tun kata dia berjumpa dengan orang yang kononnya kata dalam kerajaan kanan, ada orang kanan kerajaan yang terima duit rasuah. Tun kata saya tidak ada pilihan lain, saya nasihatkan dia berjumpa dengan pihak media. Petang itu juga selepas penulisan itu keluar, Setiausaha Politik Perdana Menteri letak jawatan. Itulah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kerana apabila kita hilang keyakinan kepada sistem penguasaan itu sendiri, kita memang tidak ada option lain kecuali mencari orang yang benar-benar berpengaruh dan benar-benar yang boleh diharapkan. So itu jawapan yang kita nak bagi kepada ramai yang condemn, kata oh ini semua adalah taktik Tun. Bukan taktik Tun sebenarnya. Bukan Tun panggil diorang sendiri datang bertanya dengan Tun apa nak buat. Okay, Tuan Rafiq, tambahan, bagi saya, kenapa mereka ini cuba untuk menggunakan kata-kata inilah, taktik ini, iaitu kata oh Albert orang tu sebagainya. Pada pandangan saya lebih kepada satu percubaan untuk downplay dakwaan oleh Albert itu sendiri. Sedangkan sebenarnya mereka ini yang dok condemn ini, pada pandangan Tuan Rafiq, apa sepatutnya mereka patut lakukan bila mereka berjumpa dengan berita yang macam Albert bawa ini kan, ada video tersebar, ada WhatsApp tersebar sebagainya. What are they supposed to do opposing to what they are trying to slander Tun right now? Sepatutnya mereka terus menghubungi Perdana Menteri kesayangan mereka dan bagi tahu kepada Perdana Menteri, kena beranilah Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri selalu kata ada tata kelola dan sebagainya, then sekarang ini bila Setiausaha Politik Kanan dah sebenarnya resign, letak jawatan, Perdana Menteri harus dengan rendah diri ambil cuti sementara, pastikan dia juga disiasat. Sebab jangan lupa, ada rakaman yang menyatakan bahawa Setiausaha Politik Kanan itu berfungsi atas arahan Perdana Menteri sendiri. So tadi Tan Sri Azam Baki, dia ada bagi tahu dia akan siasat dengan adil, jangan buat spekulasi ini pemahan dan sebagainya. Nasihat kita kepada Perdana Menteri dan juga Tan Sri Azam Baki, kena panggil juga Ketua Sri Anwar Ibrahim sebab beliau juga telah dinamakan. Tapi itulah Azam Baki dia mengeluarkan kenyataan mereka akan siasat tuhmahan rasuah, bukan dakwaan rasuah. SPRM Tan Sri Azam Baki ni, kamu dilantik ke jawatan tersebut
atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. So kena bagilah muka sikit kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Sekarang ni rakyat melihat beranikah sebenarnya Azam Baki panggil untuk siasat betul-betul. Ini bukan tomahan, ini aduan, ini bukan dakwaan, ini alegasi yang mesti disiasat. Dan siasatan ini mestilah telus dan adil kepada semua pihak. Bukan saja terhadap Albert T, bukan saja kepada Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Hakim, tapi sebenarnya kena siasat juga yang dinamakan dalam video tersebut, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu saya kata dia kena sebenarnya berehat. Sekarang ini dia kena berehat, dia kena lepaskan jawatan dia sementara waktu untuk disiasat dengan seadil-adilnya. Berarti cuti akhirnya. Dia tak bercuti, dia sibuk bekerja. Terima kasih.